Bangsa Johor yang nak beli rumah pertama boleh dapat insentif 5K Mestilah. Ini cara mohon. Save dulu, senang nak tengok balik nanti. Golongan B40 atau M40 yang beli rumah pertama anda rumah mampu milik Johor, lot Bumiputra atau subsale, anda boleh mohon tunai 5K one-off untuk ringankan beban bayar deposit atau legal fee tau. Tapi, kena pastikan anda warga negara Malaysia dan alamat dekat Johor, pemohon atau pasangan pengundi di Johor, beli rumah pertama bawah RM500,000 pada tahun 2025 dan tahun 2026 sahaja. SPA dah sign tahun 2024 tapi pindah milik start tahun 2025 dan seterusnya. Berstatus Bumiputra kalau beli lot atau subsale Bumiputra. So, kalau dah lepas syarat, sediakan semua dokumen ni, pause untuk tengok lama sikit. Lepas tu, download dan isi borang permohonan dengan lengkap. Hantar terus borang dan dokumen ke Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor. Once dah lulus, anda akan dapat tunai secara terus atau masuk dalam akaun bank. Share info ni dekat family atau kawan yang nak beli rumah pertama dekat Johor. Essential dah explain, jangan lupa follow.